Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi di video aku yang ke-13 ini. Okey, di dalam video ke-13 ni aku akan kongsikan lagi satu perkara yang kamu perlu lakukan kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat dekat. Kita teruskan saja kepada fasa yang ke-13. Fasa ke-13 kamu pernah belajar menggunakan data. Okey, menggunakan data. Okey. Setiap video yang kamu post, okey, kamu akan lihat ini cara kamu buat kalau kamu nak menggunakan data. Okey, yang pertama, di mana penonton berhenti menonton video kamu? Mungkin di minit kedua, di minit ketiga, ataupun di minit yang pertama. Okey, yang kedua, kamu tengok mana bahagian yang paling menarik penonton kamu di dalam video kamu. Okey, sama ada pembukaan, di pertengahan video, ataupun di pengakhiran video kamu. Dan yang ketiga lah kamu tengok CTR kamu macam mana. Okey, di situ. Dan yang keempat, watch time. Okey, berapa lama penonton menonton video kamu? Itu dia. Okey, sama ada mereka menonton kamu 1 minit saja atau 2 minit ataupun tonton sampai habis. Itu dia sudah watch time, masa tontonan. Okey. Lepas tu kamu tengok berapa subscriber yang kamu peroleh daripada satu-satu video kamu. Okey. Jadi semua perkara ini kamu boleh merujuk kepada berdasarkan data video kamu. Sebab tu penting mengapa kamu perlu buat video banyak. Okey, sebab kalau kamu buat 1, 2, 3 video macam tu, kamu tidak akan mendapat data yang cukup untuk kamu membuat kajian. Okey, jadi sekarang ni kamu kena banyak buat video sebab memudahkan kamu membuat data. Sebab data ni, keputusan ni tidak boleh kamu buat dengan cara membuat andaian ataupun tekaan semata-mata. Okey, macam tu. Sebab yang tu memang tak tepat. Tapi bila melalui data memang tepat. Jadi bila kamu dapat data, kamu boleh membuat video yang lebih baik lagi pada yang seterusnya. Okey, macam mana? Kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu menyelesaikan masalah kamu, jangan lupa subscribe dan follow aku. Dan yang penting, share supaya ramai lagi rakan-rakan kita yang mendapat manfaat video aku ini. Okey, kalau kamu nak lebih tahu info yang selanjutnya, apa yang perlu kamu lakukan kalau ingin menjadi seorang YouTuber berjaya dan manfaat dekat YouTube ini, kamu tonton video aku yang ke-14. Okey, jumpa aku di video aku yang seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye-bye.